Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ilina Arifah binti Rahaizat di EC2G. Hari ini saya akan membentangkan satu topik yang penting yang dekat dengan kehidupan kita semua, iaitu sistem dan institusi kekeluargaan dalam Islam. Topik ini sangat relevan kerana semua keluarga adalah asas kepada pembentukan masyarakat yang harmoni dan berakhlak tinggi. Tanpa sistem kekeluargaan yang kukuh, masyarakat mudah terdedah kepada berbagai keruntuhan nilai dalam Islam. Keluarga bukan sekadar ikatan darah atau tempat tinggal yang sama, tetapi dia juga merupakan institusi yang dibina atas akidah, kasih sayang dan juga tanggungjawab. Ada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum ayat 21. Dia ada menyatakan bahawa dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri daripada jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikannya di antara kamu kasih sayang dan rahmat. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya kasih sayang dan ketenangan dalam hubungan kekeluargaan lah. Kalau macam seorang suami tu nak isteri yang baik ke, isteri yang taat kepada dia juga perlu menjadi seorang yang baik lah, macam tu. Islam sangat pentingkan kestabilan institusi keluarga, sebab dari sinilah akan lahir generasi yang beriman, berilmu dan berakhlak. Maksudnya kalau orang dah kahwin, lepas tu nak ada anak daripada benih yang baik, yang elok, orang kenalah bersikap yang baik dan elok juga, macam tu, supaya generasi akan datang tu dari keturunan diorang sendiri, diorang dapat adalah generasi yang baik tu. Seterusnya saya akan menerangkan tentang matlamat sistem kekeluargaan Islam. Antara matlamat utama sistem kekeluargaan Islam ialah menjaga keturunan dan maruah, iaitu perkahwinan yang sah, mengelakkan zina dan menjaga nasab keturunan. Maksudnya kat sini, zaman sekarang banyak pemuda-pemuda yang bercinta sana sini. Ada sesetengah pemuda yang bila bercinta tu dia melakukan maksiat. Benda tu tak elok lah untuk kesihatan diri dan juga untuk keluarga dan keturunan lah. Yang nombor dua ialah mendidik anak-anak dengan nilai Islam, iaitu ibu bapa merupakan kunci utama yang paling wajib untuk bertanggungjawab menanamkan akidah dan adab dekat anak-anak diorang sejak kecil lagi, supaya nanti diorang dah besar, dah jauh daripada ibu bapa diorang dapatlah hormat dan ada adab dekat orang lain ataupun dekat tempat lain lah, macam tu. Begitu pula dapat melahirkan masyarakat yang sejahtera. Keluarga yang bahagia akan melahirkan masyarakat yang aman dan harmoni. Kalau macam keluarga tu datang daripada keturunan yang baik, yang elok, yang ada ketenteraman, bila diorang keluar daripada rumah, diorang dapat bergaul dengan orang dengan cara yang elok, apa semualah, jadi orang akan rasa selesa dan aman untuk bergaul dengan dia. Yang nombor 4 pula, menjalinkan silaturahim dan tolong menolong. Islam ni dia menggalakkan kita untuk menjaga hubungan dengan ahli keluarga dan saudara mara. Macam kalau saudara mara kita ataupun ibu ayah kita memerlukan pertolongan dari segi keuangan ke, pertolongan dari segi fizikal ke, emosi ke, kita kena tolong untuk bantu diorang lah. Sebab dalam Islam tu dia menggalakkan untuk tolong menolong antara satu sama lain. Seterusnya saya akan menerangkan tentang tanggungjawab ahli keluarga. Dalam ahli keluarga ada 3 individu yang mempunyai tanggungjawab tersendiri, iaitu suami, isteri dan anak-anak. Suami ni tanggungjawab dia ialah dia sebagai ketua keluarga, jadi dia perlu menunjukkan contoh yang baik untuk
untuk kepada anak-anak dia dan juga isteri dia, kerana dia ni seorang suami dan seorang bapa dekat dalam keluarga. Selain itu, dia juga perlu memberikan nafkah zahir dan batin. Sang suami ni boleh je bagi nafkah yang secukupnya. Kalau dia boleh bagi lebih ke dekat keluarga dia, bagi lebih. Tapi kalau dia tak mampu untuk bagi lebih, dia boleh bagi nafkah yang secukupnya lah, asalkan nafkah tu memenuhi semua yang ada dekat dalam Islam, dan benda tu boleh buat isteri dan anak-anak dia rasa selesa. Seterusnya, tanggungjawab suami ni juga perlu mendidik isteri dan anak-anak dia. Mendidik dari segi cara solat ke, beradab dengan orang, atau akhlak diorang untuk menjadi lebih baiklah. Seterusnya ialah tanggungjawab isteri. Isteri ni menjadi penenang dan pendamping suami. Dia kena ada dekat samping suami dia. Kalau suami dia rasa sedih ke, rasa memang perlukan dia, dia kena ada dekat sisi suami dia setiap masa, untuk bagi suami dia rasa tenang dan tetap kuat untuk teruskan semua benda yang dia hadap. Selain itu, tanggungjawab isteri juga untuk menguruskan rumah tangga. Ikutlah setiap urusan rumah tangga tu, macam kemas rumah ke, basuh pinggan, layan suami, masak tu semualah. Tapi setiap pekerjaan ni suami perlu bagi upah lah, macam tu. Yang nombor 3 pula, tanggungjawab isteri ni, dia kena mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Tak boleh untuk berkasar. Kalau berkasar, kanak-kanak tu dia boleh rasa sedih dan boleh kacau mental dia. Bila dia dah besar nanti, dia akan jadi seorang yang kurang hajar. Jadi isteri ni dia duduk dekat rumah 24 jam dengan anak-anak dia. Jadi dia kena beri kasih sayang. Tak boleh nak terlalu memaksa ke, terlalu menekan kanak-kanak tu, sebab itu tak baik untuk kesihatan mental dia lah. Yang nombor 3 pula, tanggungjawab anak-anak. Tanggungjawab anak-anak ni, dia kena mentaati ibu bapa dia. Tak boleh nak tak boleh kurang ajar dengan mak bapak dia, takut nanti tak dapat keredaan. Lepas tu, kena menjaga maruah keluarga. Pergi mana-mana tu kena ada adab dan akhlak lah, supaya orang tak ada pandang macam dia ni keluarga dia tak ajar dia benda elok ke, macam tu. Kita nak macam tu. Jadi dia kena jaga maruah keluarga dia. Jangan buat benda yang boleh jatuhkan maruah keluarga lah. Selain itu, anak-anak ni juga dia kena mendoakan kesejahteraan ibu bapa, terutama sekali kalau ibu bapa diorang tu dah meninggal dunia. Islam juga sangat menekankan hak dan keadilan dalam keluarga ni. Contohnya, suami isteri perlu saling hormat-menghormati, perlu saling bantu-membantu. Ibu bapa pula tak boleh pilih kasih atau zalim dekat anak-anak diorang. Macam ada dua beradik ni, seorang ni dapat kasih sayang yang penuh, seorang lagi pula dilayan macam orang asing apa semua. Itu macam tu tak boleh, tak baik. Okay. Seterusnya, saya akan terangkan tentang cabaran dan kepentingan menjaga sistem keluarga pada hari inilah. Dalam dunia yang moden sekarang ni, institusi keluarga ni berdepan dengan pelbagai cabaran. Antara cabaran tu ialah pengaruh media sosial yang negatif. Pengaruh media sosial yang negatif ni, bila ibu bapa bagi macam kanak-kanak gadget ataupun tablet untuk diorang belajar, tapi ada sometimes kanak-kanak tu dia pakaikan gadget ni untuk tengok benda yang tak sepatutnya, dan takut kalau kanak-kanak tu tengok benda yang tak sepatutnya tu, perangai dia akan dibawa-bawa keluar daripada
kawasan rumah macam tu. Seterusnya gejala keruntuhan moral di kalangan remaja. Gejala keruntuhan moral di kalangan remaja ni dia macam kita sebagai remaja terlalu mudah bergaul dengan rakan-rakan yang tak sepatutnya lah. Senang cerita, dia mudah bergaul dengan rakan-rakan yang boleh membawa dia kepada keburukan. Lepas tu dia bawa benda tu ada dalam diri dia. Dia akan jadi seorang remaja yang bermasalah dan akan memalukan keluarga. Lepas tu dia akan jatuhkan maruah keluarga diorang lah. Seterusnya kurangnya komunikasi dalam keluarga. Kurang komunikasi dalam keluarga ni macam ibu bapa kerja balik macam kerja pagi, balik petang ke malam ke. Lepas tu anak-anak pula suka duduk terperuk dekat dalam bilik, tak keluar rumah untuk bergaul dengan keluarga, tak ada masa bersama keluarga, sibuk buat hal sendiri. Ibu bapa sibuk buat hal sendiri, anak-anak sibuk buat hal sendiri. Jadi benda tu sukar untuk eratkan silaturahim ibu, ayah dengan anak. Jadi mereka boleh jadi makin lama makin jauh dan tak kisah atau tak heran pun pasal keluarga diorang sendiri macam tu. Seterusnya ialah peranan ibu bapa ni semakin diabaikan. Contohnya macam ibu bapa ni buatlah tanggungjawab dia sebagai seorang ibu bapa untuk mendidik anak dia, untuk sentiasa beri kasih sayang kepada anak dia, untuk sentiasa ada di samping anak dia. Diorang tak buat benda ni. Bila diorang tak buat benda ni, kanak-kanak ni dia akan rasa kurang kasih sayang. Bila dia kurang kasih sayang, dia akan cuba untuk tarik perhatian orang lain untuk beri kasih sayang kepada dia. Bila dia buat macam tu, perkara yang boleh tarik untuk orang rasa bagi perhatian dekat dia ni, anak-kanak tu boleh buat, dia boleh tantrum. Macam orang boleh pandang dia macam kenapa budak ni macam ni, mak bapak dia tak jaga ke, macam tu. Jadi ibu bapa tak boleh nak abaikan peranan diorang, sebab benda tu boleh menjejaskan masalah mental dan masalah kesihatan anak-anak diorang. Justru penting untuk kita kembalikan kepada ajaran Islam, memperkukuhkan institusi keluarga ni agar dapat membentuk masyarakat yang kuat dan beriman. Dan sekali ialah penutup. Kesimpulannya, sistem kekeluargaan dalam Islam ni adalah satu institusi yang sangat penting dan perlu dijaga dengan penuh tanggungjawab oleh setiap ahli keluarga. Tak boleh diabaikan, tak boleh biarkan macam tu je. Jadi marilah kita ni sama-sama jadikan keluarga sebagai tempat yang penting untuk menanam nilai murni, membentuk akhlak dan mendidik generasi yang mencintai Allah dan Rasul. Sekian sahaja daripada pembentangan saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.